Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saudaramu dalam Islam, Datuk License Land Surveyor Haji Muhammad Apandi Haji Muhammad yang merupakan pengarah Palestin Yayasan Amal Malaysia. Bersama-sama saya ialah saudara Haji Nur Arzman, Timbalan Pengurusi Yayasan Amal Malaysia, dan juga sebelah kiri saya saudara Nur Hilmi, juga daripada Yayasan Amal Malaysia Cawangan Negeri Sembilan. Kedua-dua mereka merupakan rombongan yang mewakili Yayasan Amal Malaysia ke eksplorasi Global Sumut Flotilla ke Gaza baru-baru ini, dan insya-Allah saya sebagai mewakili Yayasan Amal Malaysia dan juga sebagai pengarah Palestin Yayasan Amal Malaysia memohon kepada semua mereka-mereka yang mengikuti video ini untuk sama-sama membantu saudara mara kita masih memerlukan kepada bantuan kita di Gaza. Dan insya-Allah bersama-sama dengan video ini kita akan paparkan nombor akaun yang semua saudara-saudara yang mengikuti video ini untuk memberi semangat supaya kita mendapat kesempatan awal, kerana kita akan menghantar rombongan kita ke Gaza pada masa terdekat supaya mengambil kesempatan semasa pintu Gaza ini dibuka untuk sama-sama kita menghantar segala bentuk sumbangan yang diperlukan kepada mereka. Sekian, terima kasih daripada saya, dan insya-Allah saya mohon Saudara Tuan Haji Nur Azman bercakap sedikit dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjuangan Gaza ke Palestin, pembebasan Palestin tidak akan terhenti selagi Palestin betul-betul mereka, benar-benar mereka, dan inilah usaha kita. Misi Global Sumut Flotilla telah pun berakhir, tapi insya-Allah perjuangan kita masih belum berakhir. Ini merupakan satu permulaan, dan insya-Allah dalam masa yang terdekat kita Yayasan Amal Malaysia bersama juga dengan NGO yang lain, gabungan NGO yang lain, kita akan berusaha untuk menyampaikan bantuan melalui darat, dan apa yang kita lakukan adalah rakyat Malaysia agar terus untuk menyumbang, dan insya-Allah sumbangan daripada rakyat Malaysia kita akan salurkan melalui bantuan kemanusiaan melalui jalan darat yang kita akan usahakan dalam masa terdekat. Baik, perjuangan kita belum selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helmi Gani, mewakili Yayasan Amal Malaysia, Delegasi Malaysia untuk Global Sumut Flotilla. Baik, sebagaimana yang kita kongsikan sebentar tadi, perjuangan kita belum selesai. Bumi Gaza masih belum merdeka. Begitu juga kesesaraan, kezaliman yang berlaku terhadap saudara-saudara seagama dengan kita di bumi Gaza, di Palestin, masih lagi ditindas, diseksa oleh rejim Zionis Israel. Kami telah mengusahakan melalui jalan air pada aspirasi sebelum ini Global Sumut Flotilla, dan seterusnya kita akan meneruskan usaha kita untuk membantu Gaza dalam usaha untuk membangunkan Palestin, terutamanya Gaza, melalui jalan darat.